Kalau kita melakukan persetubuhan dengan isteri kita di bulan Ramadan waktu malam lepas tarawih, boleh atau tidak? Belum tarawih pun boleh. Faham? Tak kata lepas tarawih. Nah, orang Yahudi bila dia puasa bulan Ramadan, faham? Dia tak buka malam. Nah, dia tak jimak isteri. Dia kata haram. Jadi ada buah-buah tu dia dengar sebahagian sahabat. Sehingga ada sahabat Nabi yang tidak bersama dengan isteri pada malam-malam Ramadan kerana terpengaruh macam kita orang Yahudi. Orang Yahudi ni asalnya molek tapi negeri upah banyak. Banyak onar, faham? Banyak campur aduk hak tak betul. Okey? Jadi Nabi kata tak betul. Yang betulnya boleh. Yang Allah wajibkan kita menahan nafsu itu daripada subuh sampai maghrib. Faham? Bila dah sudah maghrib, tak ada masalah. Mu nak buka ngejimak pun harus bukan sunat. Nampak? Allah lalu. Nampak? Dah boleh. Aku andamu lah dah binimu. Tak dah. Nah. Orang mana bini? Dia rajin buat tu. Biarlah belajar hukum.